Alright, hello, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kita bertemu kembali di channel Ahmad Bobo TV. Alright, so hari ini Alhamdulillah. So hari ini adalah hari awal Muharram. Hari ini adalah hari awal Muharram, cuti. So kita ambil kesempatan untuk kita ride dekat-dekat lah. So hari ni aku dengan Omar tu, kita akan ride bersama dengan beberapa orang sahabat-sahabat kita daripada Desaru Scoot Official. So katanya, plannya, rancangnya kita akan ride ke mana tau? Ke ke Pontian, apa tak tahulah, nak makan durian katanya. So tengoklah macam mana. Harap-harap semuanya berjalan dengan lancar. Alright, okay, bye-bye. Sekejap lagi kita jumpa on the bike. Alright. So yang pergi Tuan Nasrun kita. Semak oh. Oh Budi. Dan juga si A. So kita nak pergi mana bang? Kita nak pergi makan durian. Masak pula, mantap. So jom, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan pergi ke Pontian. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4 biji belakang. Lepas tu nanti ada Pizan dekat Layang. Lepas tu ada Abang Sol, diorang naik kereta, Abang Isam naik kereta. So jom kita gerak ke Pontian. Tapi sebelum kita gerak, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami ya Allah. Ya Allah, Kau Maha berkuasa ya Allah, lindungilah perjalanan kami ya Allah. Ya Allah, Kau Maha berkuasa ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Jangan ada malapetaka, bala bencana, mara bahaya dan juga sekatan jalan raya ya Allah. Kau Maha berkuasa. Makbulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Wah, diorang ni semua laju-laju. Kita terpaksa perah lebih sikit lah. Sebab diorang semua sisi dah dahsyat-dahsyat. So ni Abang Budi ni baik. Sebelum tu Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah aku dapat capai 1000 subscriber. So guys, thank you. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi subscribe, sudi tengok. Dan aku pun tak sangka sebenarnya, sebab aku pun buat sebagai hobi, buat main-main je untuk simpan kenangan. So nanti boleh tunjuk dekat anak-anak aku ride kat mana, aku pergi mana, macam itulah lebih kurang. So korang dapat support aku sampai 1000 subscriber pun dah besar rahmat, dah syukur sangat-sangat Alhamdulillah. Dan yang mana tengok tu, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk korang yang komen-komen. Guys, korang nak komen apa, komen saja. Korang nak cakap apa, silakan, tak ada masalah. Saya buka ruang tu untuk anda. Nak kongsi idea, nak komen pasal apa-apa, semua boleh, tak ada masalah. Nak tambah, nak cakap, apa kata kalau macam gini, boleh, terpulang, tak ada masalah. Alright. Dah 152, 151. Dua kat depan tau. Maju. Oh my god. Motor ni 16 pun dah kira besar rahmat dah.
lebih lah kena tinggal hotel. So kita dah sampai Layang. Kita nak pick up Pizan dulu, lepas tu baru kita gerak. Tu Pizan. Lama rasa dah sampai. Oh Allah. Tanah tak kata. Tapi tak ada apa-apa Ha? Oh. Bertabahlah. Benda lain tak apa ke kalau mutu kok. Kecewa lalu. Tuang tak apa. Wah, ambil campur. Aduh. Boleh hilang So ni kesan tragedi hari ni. Tapi boleh polis ni, boleh polis. Tacap-tacap sikit. Panggil Zamir Pembras. Conteng-conteng. Buat sendiri Alamak. Tak laju. Tak payahlah. Ni kena ada, hotel tak ada. Mak banyak no lah. Ini pun boleh tahan ni. Ui, awal. Kenapa Oh. So kita jumpa member kita, Abang Sam. Dekat, sekarang ni dekat mana tak tahu. So, ramai motor, banyak beradak ride tu. So kita ambil member kita dekat sini, lepas tu baru kita gerak. Pizan, Hafizan. Semalam tak tidur. Abang Sol. Lama tak jumpa Abang Sol lah. Wali Capati asyik cari awak je bang. Okey, motor dah siap. Stand by. Beraksi. On the bike kata dia. Ni. Kampung Lubuk Sawah. Ni dah sampai kampung siapa ni tak tahu. Kampung Lubuk Sawah katanya. Adakah dekat sini dia punya lokasi? Kita pun tak tahu. Ada sungai. Macam janda baik ya. Janda baik lah, turun tapang. Janda baik turun tapang. Apa pula? Tapang. Cameron Highland. Cameron Highland turun tapang, lepas tu ada JPJ. Ada JPJ. Macam ini ada jalan. Oh. Lucu kan? Rasa tak panas macam semua ada durian nampak. Nyaman kan? Hutan Lipo Gunung Pulai, Dusun Durian Landak. So ni mana ni? Itu apa? Estate ke apa? Takkan estate dari sini Entahlah geng, takut salah info lah. Tengok aje lah. Dusun Durian Landak. Ni lah kot katnya. Dah pergi. Kalau ada kerja kahwin. Tapi terus terang cakap, di perut lapar ni. Belum alas perut, belum makan nasi, belum apa. Harap lepas ni kita pergi cek makan tengah hari pula. So gini rupa gaya jalan dia. Bang, dah sampai dah. Betul masuk dusun tu. Betul-betul masuk dusun tu. Nampak sungai siap semua. Dusun Durian Landak. Allah, bismillah. Bismillah. Hijau. Allah. Ami buat video tak? Dusun Durian Landak. Ni dia. Di sini dia. Selamat datang ke Dusun Durian Landak.
Lorong kolam lobster. Oh, ada kolam lobster dalam ni pun ada lah. Oh, takkan nama lorong dia kolam lobster. Modernnya. Nasib baik motor tak basuh lagi. Tu agak mencabar. Ramai kereta banyak keluar masuk. Ini maknanya ramai orang kat dalam. Sudah lumrah cinta. Korang tengok. Takut apa nama buah durian jatuh atas kereta. Pak dia tahu. Oh tu lah durian tu. Oh my god. Alhamdulillah kita dah sampai. Bismillah bang. Bang. Ya. Oh ada air cendol. Cendol ada. Promosi RM RM5 untuk sebiji. Kampung Baru Gugur RM RM1 satu biji. Buah cai RM10 3 biji. Landak RM3 biji. Kampung semalam. Pilih sendiri selagi stok masih ada. Masul baik Masul lah. Lain bukan roller je ada cai. Bukan roller je ada cai. Buah cai pun ada. Tu tuan Okay, dah sampai mana dah? Sampai Dusun Durian Landak. Mantap. Dusun Durian Landak. So kita nak makan Durian. bukan, kita bukan makan landak. Landak. So selamat datang ke dusun saya. Kalau korang nampak situ ada kepala rusa pun ada tu. Dahsyat lah. So jom kita akan makan kat sini. Oi. Itu lapar, itu ala perut. Lapar. Jadi masak angin makan tu. Jadi kita ala perut ni dulu lah. So jom pelan-pelan. Ada Zontes. J53. Tak ada monik je. Okay, so udang merah Johor, IOI, nampak? Kulit hijau kekuningan, bentuk bujur besar. Isi oranye lembut. IOI, Musang King. Dah ambil gambar je balik. Dah. Kita nak ambil gambar je. Landak King. Kampung A. Oh ni kaunter belah durian. Ada air kelapa. Mantap Zan macam mana ni lah? Dari sini. Dari sini lah, 1, 2, 3. Ini apa? Ini musang harimau. Dah musang ke harimau? Ini buaya darat lah tu dia. Ini Hari apa? ni durian landok. Landak. Apa rasa dia? Rasa dia apa? Rasa dia sedapnya, lemak. Ni bang durian apa? Ini Black Town dengan musang. Ini Landak King. Mantap. So aku beli yang kampung yang murah-murah aja. Kalau nak rasa sedap pergi tim. Pergi dia orang punya bakul. Saya nyari timbang tadi bang. RM7. Dah murah sikit dah jatuh ni. Kau daripada mana kak? Dari sini je, Kulai. Tak ada. Oh dekat je lah. Dekat je. Abang daripada Kulim. Ni akak dia punya. Ini saya punya. Mana beratur-beratur? Beratur mana sini ke? Samsul 26. Cantik Samsul 26. Samsul 26. Kuda Toto Magnum. Lagi sebiji. Ni apa? Ini IOI. 17. 17. 34 tambah 17, RM23. Okey, siap buka bang. Saya buka. Okey. Susah buka ni. Putih tu. 53. Burger. Okey tak okey? Aku nak makan dulu kan tidak okey. Mana putih tadi.
dalam yang. Okey bang. Okey. Rasa durian. Buka semua, saya tak apa-apa cekidik. Okey dah. Okey. Okey. Oh, ni apa tuan? Ini durian pistachio. Nah. Ini musang janggut. Musang janggut. Ini air. Ni apa orang beli? Ni udang merah. Yang merah. Tapi tak merah mana ni? Kuning. Alright, so video kita habis kat sini je. Hari ni kita ride makan durian je. So apa pun terima kasih yang sudi tengok. Jangan lupa apa bang? Subscribe. Lupa subscribe. Follow, share, subscribe. Follow, like and share. Tak, itu live. Itu buat live. Loceng. Baik, so terima kasih yang sudi tengok. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Oh, bukan, itu buat live oh. Okay, so doakan kami selamat sampai ke rumah pula. Alright, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi bohong, belum habis lagi. Sebab apa? Sebab kita nak makan tengah hari dulu. Kita akan makan tengah hari dekat German Pine. Jerman pineapple. Apa special sini? Kita makan sini Jerman pineapple. Pineapple. Sedap, Pineapple tu pineapple. Kalau tak faham nanti saya letak subtitle. Okey. Tuan kat mana tuan? Kita daripada Desaru sampai Jerman. Ada lagi dahsyat lah sampai Jerman lah. So tengok apa yang itu. Lama dia punya certification. Siapa ride sini dapat sijil? Boleh. Nampak? 2025 tu rook. Macam-macam ada Siap ada jual baju. Cuaca hujan-hujan sikit ni tu lah. Tapi tak apa. So kita tengok apa special. Ni Meh lah Johor. So jom kita tengok apa baik. Siap ada kolam Ada kolam. Boleh mandi? Macam boleh mandi? Kering. Okey. Apa special kat sini? Special betul lah. Dia punya special betul lah. Jom kita tengok. Tepi laut lah Aku main Gloso, mau ambil gambar. Nak main gelongso? Jual. Dia nak main gelongso tadi. Dia nak mandi kau. Awak, minum dia sedap sini. Ada western. Western ke? Tengok kau video sekali. Dah, muka dia ada. Kita nak masuk TV 8 ni. Dah tutup, TV 8 dah tutup. TV 8 dah tutup. So apa special? Special western. Nasi dia? Nasi ada, dia ada makan nasi. Nasi dia? Cakap kau model jangan malu-malu gitu. Jangan marah. Jangan nekang dek. Macam-macam ada lah. Macam-macam ada lah. Okey, kita pilih. Lela ladi. All day. Jatuh semua. Mandi berapa ringgit? Mandi kat sini bang, RM5 bang kanak-kanak. Kalau abang nak mandi kat toilet bang. Awak mandikan Boleh. Janji. Kasut tulang bandar penawar ada. Buka. Tengok. Oh, gasap. Lama. Ya, tengok tu menu spesial dari Itali. Tengok ini. Apa? Pari. Beras pari. Agak? Nasi goreng special. Nasi goreng yang nasi. Tuan? Dinahak. Asam pedas. Tak sebut yang pedas ni lah. Tak. Nah. Nak ni bahau ni Hugo. Siapa suruh tak tiru jawapan aku? Dah ambil gambar. Dah. Yang apa ni? Apa ni? Ulam-ulam dia. Alright, settle makan kat German Pine. Bagus tempat ni. Dia ada surau, gazebo, toilet, apa semua.
Lepas tu pemandangan dia dekat apa, ladang nenas. Macam itulah. So ni korang boleh datang German Pine. Ada ATV. Ha? Ada ATV. ATV berapa ringgit tanya? Biasa Tak tanyalah. So, terima kasih. Jumpa lagi. Ke mana kita lepas ni? Saya pun tak tahu. Kita follow saja. Right? Alright, so aku rasa habis kat sini je dulu. So tunggu next vlog nanti. Apa pun terima kasih geng-geng Desaru Scoot Official. Terima kasih sebab sudi ajak kita jalan-jalan dapat pergi German Pine ni. So guys, jangan lupa like, follow, komen, share dan juga subscribe. Subscribe dan juga komen. Komen lah apa-apa korang nak komen. Jangan lupa belum. Jangan lupa apa dah? Subscribe lagi, like, share. Mantap. Tuan apa tuan? Sikit ucapan sikit. Ucapan kita dah selesai datang Jerman, kita nak ambil penawar balik. Cantik. Masul. Jangan lupa mengundi Betul juga mengundi tak lama lagi. Mana abang Budi kita? Kita tengah bayar. Okey. So semoga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Setiap kali ride pasti ada cerita. Ada ride, ada cerita. Cerita dia kalau tadi tu yang motor arai tu tombang. Yang ini special sikit. Ada. Wire Coil putus. Ada wayar sambung dia. Ini durian banyak ni. Durian bawa banyak sangat. Jadi tak jadi habis. Patutnya tadi dah bye-bye. Assalamualaikum kan. Ni tak ni. Assalamualaikum semula. Selagi tak sampai rumah. Start tu. Wayar ni sambung mana tak ada guru putus Tak ada tu betul. Nampak ni. takut ni. Tuan ni dah tahu buat biasa motor. Betul tapi sambung ni tak sambung. Ni sambung. Kita tengok jalan penyelesaian dia. Dah ada 2 pelayar tak? Bagus Bang Budi ni. Macam-macam benda dia boleh buat. Kelakar pun kelakar. Pandai baiki motor. Pandai menari. Yang penting pandai towing. Wah. Wah, awal-awal lagi dia cakap ni. Maknanya dah faham lah. Tapi kalau betul tadi nanti awak berdua naik motor CR. CR naik motor ni kita tolak. Dah start Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Buat sangat pula aku jerit. Alhamdulillah. Anda lah. Apa dia? Betul. Dahsyat lah Aku cakap aku akan pergi. Hari ni dia pun kata gitu. Mana kau tengok? Kalau aku tak ada, selalunya memang aku tak ada. Maknanya kalau nak ride kena Budi ada baru ride lah. Aku berani. Pada atas kan, towing dulu kan. Sempat daripada first ride lagi. Pergi betul. Pak Kar itu je penat. Tengok belakang ada tak kesihatan. Berjangkit dengan member. Okay, bismillah. Apa start dulu? Okay, apa-apa start dulu, try. Bismillah. Bukan kalau tak boleh start, bukan. Ini harus lah. Apa, banyak, ramai orang. Okey, kali ni betul-betul habis. Kita jumpa nanti lain episod pula. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye-bye.